tuh. Oh, alhamdulillah. 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 Patin buah. Ayat kalau mengai mesti dapatkan baca ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulka fihi bi amrihi wa litabtaghi min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Insyaallah. Try baca doa. Boleh baca doa tapi siapa nak amalan dia panjang lagi ayat ada sebelum tu. Tapi saya boleh point tu insya-Allah. Mana nak tahu amal itu saja ke dah jarak ni. Kena. Dapatkan sat. Ikut pikat ni. Pikat kayu ni. Ikan buat pikat kayu. Patin lah. Ya ni aku letak macam tu je. Saya nampak tak nampak. Sebab ni boleh rekod lah. Sebab tak kelapa. Ikan mak masuk dalam rebah. Tak tahu nampak tak? Aku tak tahu ikan patin ke. Okey ni bertarik kok. Dua kali tarik. Sat. Tak sekali lagi. Dia kena tarik ikan. Sabar besar. Patin. Tu. Alhamdulillah. Patin sungguh. Alhamdulillah. Tu. Kuatnya sakit dengan aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Patin buah. Memang patin buah pun sebenarnya tak ada patin lagi. Alhamdulillah. Nampak kan? Baru boleh sok kepala je ni. Asal aku nak turun lah. Aku nak turun sekejap. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbi ya Fattah ya Ali. Alhamdulillah. Ikan dah ikat dah. Nampak tu putih. Tu putih dia ikan. Ikat dulu siap-siap. Bersebelah ni ikan lampah malah. Bila ikan lampah pun siap-siap sak-sak. Tali hitam. Tali putih ni ikan patin. Nampak putih tu. Dia tu. Baik. Doa tadi tu siapa nak amal-amal lah. Cuma sebenarnya amalan dia tu sebenarnya pengai tu panjang lagi. Cuma orang kata apa tu yang ayat tadi tu ayat Quran. Saya baca tadi tu kalau nak amal boleh ya nak mengai. Tapi amalan yang sebenarnya nak mengai tu panjang agak sikit. Taklah panjang mana ada lagi. Cuma saya tak boleh nak beri lah dekat sini. Tak boleh nak bagi kat sini. Mungkin saya bagi orang yang kenal-kenal yang bukan takut dia pakai guna untuk salah tempat. Macam tu lah. Kalau nak tu, kalau betul berhajat sangat lah kan nak pakai untuk cari rezeki macam ni apa. Main pasal insyaAllah saya ijazah. Saya tak kena ikut lah. InsyaAllah main pasal saya ijazah. Buat kertas, buat pen. InsyaAllah saya tulis. Itu saja. Assalamualaikum.